So guys, ini dia Proton EMAS 7 PHEV yang terbaru, dan SUV ini merupakan plug-in hybrid pertama daripada Proton. Dan kereta ni sebenarnya rebatch daripada model Geely Galaxy Starship 7 yang cukup popular di pasaran China. Pada mereka yang tak tahu, PHEV ni ataupun plug-in hybrid EV merupakan gabungan enjin petrol juga motor EV untuk menggerakkan kereta ini. Dan untuk model ni dia ada 3 variant, iaitu Prime, Premium dan juga Premium Plus. Perbezaan antara variant-variant ni ialah dari segi total driving range, di mana Premium Plus dapat pergi sejauh 1065 km NEDC, manakala Prime dan juga Premium dapat pergi sejauh 1000 km NEDC. Dan disebabkan ini kereta hybrid, ia sangat bantu dalam penjimbatan minyak, di mana dapat serendah 4.3 liter per 100 km NEDC. Dari segi luaran dan bentuknya lebih kurang macam Proton EMAS 7, cuma EMAS 7 PHEV ni saiz lebih panjang sedikit lah. Ada tambahan light bar di hadapan dan juga ada door handle yang jenis konvensional. Dalaman pula secara kasar tiada perbezaan yang ketara jika dibandingkan dengan Proton EMAS 7. Infotainment saiz yang sama dengan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Steering saiz yang sama, ada 16 speaker dan lain-lain lagi. Tapi feature yang paling saya suka ialah feature rest mode, di mana korang boleh santai dan rehat di dalam kereta ini. Yang sedikit beza ialah dari segi switch control di atas untuk korang nak control dia punya sunroof untuk yang variant Premium Plus, dan juga ruangan dia yang lebih luas lah, disebabkan SUV ni pun jauh lebih panjang dan memang sangat susah lah untuk family yang nak bawa travel jauh-jauh. So kat situ dia Proton EMAS 7 PHEV yang terbaru sekarang dah open for booking, so korang boleh book sekarang.